doakan ni lah dipilihkan walaupun ada tujuan-tujuan yang dilakukan. Jadi sekali lagi minta maaf lah kalau macam pada bawah kelas dan ramai juga waktu yang tiada sebab ada yang sudah berfikir dan sudah kerja smart and then tidur nasib tidur sama gitu saya pergi cuti ada saya kemudian doktor dari ada emergency nafas dan Alia. oh ya ada Taiwan dan dia ada seorang di hospital. Dia buat, dia Seorang nak buat hospital. operation. Ya betul. Dan ada tulis lagi buat dia dia nak keluar ICU dan yang bilang dia sudah baru keluar ICU tapi still buat biasa lah sekarang. Salah lagi di depan itu apa lagi? Saya rasa Siapa isu? Terima kasih Dr. selaku pengacara untuk sesi kita pada petang ini. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Jaya, salam UNS Red Borneo dan selamat petang saya ucapkan dahulu kepada Profesor Dr. Dian Muhammad Khalid Kepala Pendidikan Akademik PPIB, yang saya hormati Puan Paula Tidur dan pendaftar Ketua Pentadbir PPIB, Puan Lady Jangkiri Kepala Pendaftar Kanan selaku Ketua Sektor Akademik PPIB, Puan Noraini Samsud selaku di PPIB Kampus Bangsa Labuan, Dr. Siti Umar, Dr. Puan-puan semua kaki tangan PPIB Kampus Bangsa Labuan dan PPIB Kampus Kedah yang datang untuk dedikasi lawatan rasmi pada petang ini. Terlebih dahulu bagi pihak yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Ismail Ali, Dekan PPIB, saya mengucapkan ataupun merakamkan mendahulukan ucapan terima kasih kepada PPIB atas persediaan yang telah dibuat untuk menerima kami dari PPIB Kepeserta untuk tujuan lawatan rasmi PPIB pada petang yang mulia ini. Bagi pihak yang berbahagia Prof. Datuk Dekan juga dimohon maaf kerana tidak dapat hadir bersama kerana ada urusan rasmi yang tidak dapat dielakkan. Sebenarnya pada mereka awalan sememangnya dia tidak datang, tetapi disebabkan ada penundaan mesyuarat Senat, dia betulkan sebenarnya dia nak duduk bersama lah. Cuma kebetulan kemarin petang baru dimaklumkan kemungkinan ada satu lagi mesyuarat yang akan datang, jadi terpaksa dia kembali kepada perancangan asal lah untuk membiarkan kami lah yang datang ini kepentingan untuk mereka dan untuk kita. Baik, sebenarnya tujuan lawatan rasmi pada petang ini dia adalah sesuatu yang bersifat serapan dua mata. Satu ialah untuk membuat kunjungan rasmi ataupun lawatan kerja, yakni acara tahunan yang biasanya yang mana pihak pengurusan PPIB Kepeserta datang bersama untuk mengadakan sesi perbincangan dengan ketangan PPIB untuk tulislah mendengar kalau ada apa-apa yang disampaikan khususnya berkaitan dengan tugasan itu dari segi pengajaran dan pembelajaran
juga dari segi kebajikan staff lah PPIB KAL khususnya dalam berbagai aspek lah, aspek aspek tugasan seharian. Okey. Yang kedua sebenarnya juga adalah untuk memberi peluang lah kepada rakan-rakan dari PPIB kampus tetap yang mungkin tidak pernah mengunjungi PPIB KAL. Ini adalah lawatan sulung lah bagi ramai di antara kita PPIB kampus tetap yang pertama kali lah menjejak langkah ke kampus antarabangsa Labuan. Dan ini kali pertama lah mereka juga mengunjungi PPIB kampus antarabangsa Labuan yang sebaya usianya dengan penubuhan kampus antarabangsa Labuan pada tahun 1999. Saya sememangnya mengingat sangatlah, ini memang nostalgia lah setiap kali saya ke PPIB kampus antarabangsa Labuan, sebab saya antaranya staf perintis yang dipanggil sebagai pensyarah terbang yang diterbangkan setiap minggu hari Jumaat untuk melaksanakan tugas mengajar menawarkan kursus PPIB apabila kampus ini dibuka secara tiba-tiba dan mereka masih menghadapi cabaran untuk mendapatkan tenaga pengajar. Selama 2 tahun berturut-turut setiap hari Jumaat Sabtu, saya dan ramai juga lah kapitan PPIB yang telah diamanahkan tanggungjawab untuk melaksanakan PPP lah untuk kursus-kursus. Jadi ini adalah dianggap sebagai lawatan yang nostalgia bagi kita semua. Dan pada petang kita jangan terlalu serius. Acara pada petang ini lebih kepada santai-santai supaya kita boleh mempereratkanlah silaturahim di antara staf kampus antarabangsa Labuan bersama dengan pihak pengurusan PPIB dan juga staf pentadbiran yang bertugas di kampus tetap. Di sinilah kita ambil peluang untuk kita buka peluang kepada rakan-rakan daripada PPIB KAL. Kalau ada apa-apa yang ingin dikongsikan mungkin boleh disampaikan pada sesi pada petang ini. Dan pada waktu yang sama saya bersama dengan Dr. Budi bersama dengan Puan Auna dan Puan Aidina selaku pihak pengurusan juga bersedialah untuk memberi maklum balas dan juga untuk kalau ada apa-apa urusan agenda ala tuju yang tertentu yang boleh kita sampaikanlah bagi pihak Bapak Dekan. Kita gunakan peluang pada petang ini untuk tujuan tersebut. Dan saya dimaklumkan juga bahawa disebabkan acara ini adalah satu acara yang santai-santai sahaja, jadi kita pun menggunakan konsep free and easy lah. Free and easy maksudnya bagi antara mungkin di sewaktu kita mengadakan sesi perbincangan, seandainya kalau ada staf pentadbiran PPIB kampus tetap yang mungkin ingin membuat lawatan tapak kampus mungkin boleh ambil kesempatan selepas ini untuk bergabung. Okey, baiklah, itu sajalah sebenarnya tujuan kita pada petang ini. Dan saya kembalikan ini kepada sesi ini kepada Siti lah. Mungkin kita boleh mulakan ataupun mungkin Dr. Budi ingin berfungsi sedikit sebanyak yang mungkin kita jemput Dr. Budi. Silakan kembali dekat. Terus sekarang. Okey, silakan. So secara terbuka lah kita ambil kesempatan untuk secara terbuka lah berkongsi pandangan dan pendapat lebih-lebih lagi saya rasa memang PPIB KAL disebabkan dia adalah kampus cawangan seringkali mungkin ada juga lah cabaran-cabaran tertentu, realiti yang mungkin sudah berpanjangan dan kalau boleh kita cuba usahakan untuk mencari jalan penyelesaian untuk ketertiban dan kebajikan kita bersama. Silakan Dr. Terima kasih sekali semua masalah. Jadi pegang dulu saja. Kalau saya sedang
penyelaras Dr. Syarul sekarang terlibat dengan jerawat di kucing dengan tampilan memang silakan dan jadi itu yang kami macam Samuel juga ceritakan. Jadi sebenarnya begini kan, jadi kami bila untuk layak jadi kita macam kita jangkakan mungkin ada okay. Tapi bagaimanapun kalau kita tadi kan, jadi kami di situ perbincangan perjalanan semester. Jadi mungkin ada juga sedikit lah kan yang kami. Tapi bagaimanapun Prof boleh juga kan, doktor pergi kalau hal kaitan lain boleh juga kan. Jadi di situ ada beberapa kisah kan yang kami ada bincang sedikit isu-isu yang pertama akademik soal dan akademik ada apa juga akademik. Jadi di situ ada beberapa isu yang mungkin isu bagi dilakukan lah kan. Nah jadi yang pertama situ saya bacakan lah tentang yang pertama sekali adalah berkaitan dengan isu tentang warning letter, isu apa? Surat peringatan. Jadi kalau tadi itu kami memang ada masuk juga yang terima Dr. Adeline. Tapi kan macam kami agak kurang jelas. Dia tu kalau ikut sekarang ni kan macam kalau sentence sekarang juga ada rakyat yang mendengar. Kalau ikut 3 kali kita berikan satu amaran, 3 kali action. Itu betul. Itu betul ataupun jadi itu bermaksud adakah maksudnya ada 6 kali lah kan pertama juga salah mungkin pasal itu salah sebenarnya itu mungkin salah tafsiran. Ya. Kita semua tahu bahawa kehadiran sepatutnya 100% kan. So maksudnya setiap kali kalau ada seorang pelajar yang tidak hadir tanpa justifikasi alasan, misalnya dalam bentuk surat daripada ataupun surat peribadi yang boleh dipertimbangkan oleh pencara, maka dia dianggap sebagai tidak hadir lah. Dan ketidakhadiran yang pertama itu seharusnya datang bersama dengan surat peringatan. So itulah surat peringatan pertama. Kalau dia hadir tidak hadir 2 kali berturut-turut ataupun di sepanjang semester, maka peringatan yang kedua lah. Dan kalau dia tidak hadir 3 kali, itu adalah surat peringatan yang terakhir dan kita boleh bertindak untuk menghalang lah kan pelajar tersebut daripada mengambil peperiksaan akhir. Kalau itu adalah untuk kursus umum lah kan, kursus di peringkat program. Tapi di PPIB memandangkan kita tidak mengadakan peperiksaan, jadi kita tak boleh bawa student kan. Jadi itu adalah berdasarkan kalau bicara pencara lah. Pencara boleh bertindak untuk menghalang pelajar daripada mengambil kursus lah, penilaian akhir dan sebagainya. Dan kita boleh mengambil tindakan untuk menggagalkan pelajar tersebut. Itu adalah sebenarnya tujuan dia. Rekod dia kesemua ini adalah sebahagian daripada keperluan MQA. Sebab apabila MQA melaksanakan audit, mereka seringkali akan melihat juga kan antara perkara-perkara termasuklah dari segi pengurusan kehadiran pelajar di peringkat kursus kan. Dan biasanya salah satu dokumen yang akan mereka lihat adalah kehadiran. Dan seandainya di situ mereka nampak ada pelajar-pelajar yang tidak hadir, lazimnya mereka perlukan surat lah kan, mereka nak dapatkan bukti sama ada pelajar itu memang tidak hadir secara rasmi, ada alasan. Dan kalau kita dapat tunjukkan surat ataupun MC dan sebagainya sebagai bukti, dan it's okay. Tetapi kalau seandainya kita gagal untuk menunjukkan surat peringatan, kita tidak dapat memperolehi bukti-bukti ketidakhadiran tersebut, maka auditor akan meminta kita untuk tunjukkan sama ada kita ada tak keluarkan surat peringatan. Kalau kita keluarkan surat peringatan, maksudnya kita punya prosedur tu kita ikutlah kaedah seperti mana yang sepatutnya. Tapi kalau kita pula sendiri tidak memantau dan tidak keluarkan, maka itu dianggap sebagai
orang kata non-compliant sudah kan, betul, ketakakuran kan. Kalau ketakakuran tu dia kadang-kadang boleh anggap sebagai minor lah kan, NCR ke kan, ataupun kalau dalam istilah ISO dia mungkin akan bagi kita OFI lah, opportunity for improvement itulah kan. So itu yang tujuan dia ialah untuk menambah baik lah, untuk memastikan proses pemantauan pelaksanaan PDP yang juga termasuk dari segi kehadiran pelajar perlu disempurnakan. Sebab mungkin bila audit berlangsung tidak semestinya mereka memeriksa kan dokumen-dokumen sedemikian, tapi terkadang tiba-tiba kan sekali-sekala dalam bulan purnama biru once in a blue moon dia tiba-tiba nak tengok kan dan kita tidak ada dokumen kan apakah mekanisme kawalan dan pemantauan itu terus akan memberikan kita menjatuhkan apa yang dipanggil sebagai OFI ataupun minor NCR. So itulah tujuan sebenarnya. Jadi maksudnya sekarang ni sekali absen terus keluar kalau dia absen, dia mesti berikan surat tunjuk sebab mengapa absen. Kalau dia memang disebabkan kurang sihat, dia mesti ada surat MC lah. Kalau ada MC cukup sih. Alright. So maksudnya dia tidak hadir secara sah, kan? Technically lah, kan? Tetapi kalau dia tidak hadir, bukan disebabkan masalah kesihatan, jadi kita boleh beri peluang kepada pelajar untuk menghantar surat. Mungkin ada kecebasan ke dan hal-hal yang penting itu mengikut budi bicara pensyarah lah kan. Lazimnya kalau kita terima, so kita anggap itu sebagai ketidakhadiran yang diterima kan. Tetapi kalau pelajar tidak hadir dan tidak ada alasan, so AWOL lah, absent without leave lah kan. Kalau AWOL saja, maka kita perlu keluarkan surat peringatan. So kali pertama surat peringatan pertama, kali kedua surat peringatan kedua, kali ketiga surat ketiga lah kan, 3 kali kan, 3 kali, 3 kali lah. Itu macam kalau tidak silap lah masa yang Puan Aminah. Itu kan macam 3 kali absen baru sekali tidak. Kalau begitu, pelajar senang-senang boleh voting mungkin hampir 3 suku daripada satu semester kan. Sebab 3 sebenarnya dia boleh betul-betul tidak hadir 9 minggu kan. Memang itu salah tafsiran, mungkin miscommunication. Sebab yang dasarnya ialah kehadiran mesti 100% kan. That is the baseline kan. Kalau tak hadir sekali terus mesti ada alasan. Kalau tak ada alasan, surat peringatan. So kita bagi 3 surat peringatan. So setelah pelajar menerima 3 surat peringatan terakhir, kalau dia ada sekali lagi ketidakhadiran, then you can buy. Itu tekniknya tadi tidak ada terus surat. Mesti 3 surat. Mesti ada surat. Kita patutnya lah. Dan pastikan kita mesti ada mekanisme ini, kita mesti laksanakan mekanisme ini sebelum kita mengambil tindakan tata tertib, maksudnya menghalang pelajar daripada mengambil peperiksaan akhir ataupun menghalang dia daripada menyelesaikan asesmen tugasan terakhir dan yang akan membawa kepada kegagalan. Tapi kita mesti pasti kita kawal diri kita sendirilah, kita ikut tata cara dan keperluan tersebut. Dan bila kita sudah melaksanakan apa yang sepatutnya, kita mempunyai authority untuk berbuat. Jangan saja kita tak lakukan perkara-perkara ini, lepas tu kita menghalang pelajar, itu akan menimbulkan isu perundangan. Ya, pensyarah yang keluarkan. Pensyarah boleh keluarkan ataupun kalau di peringkat PPIB kita ada satu standard letter, kita gunakan standard letter lah, template sahaja lah. Ya, betul. Kalau dia ada satu template kan, kalau template mungkin dari segi kita kosongkan nama, kan, kosongkan nama pelajar, lepas tu kosongkan kursus
kosongkan tarikh kan, dan juga kuliah yang terpabrik lah kan, hari dan waktu kuliah yang terpabrik. Maklumat standard boleh, kita boleh adakan dia punya pengisian kandungan yang standard. Lepas tu tanda tangan boleh auto generator pun daripada dekan kalau nak. So kalau kita nak standardize, itu adalah satu cara. Lazimnya kalau kita tidak ada format yang standardize, pensyarah sendiri boleh keluarkan surat. Yang penting tu ada surat rasmi. Jadi maknanya part timer pun boleh gunakan majalah sendiri. Boleh, sebab part timer telah diturunkan kuasa yang otoriti untuk mengendalikan PDP kan, termasuk dari segi mekanisme kawalan kehadiran pelajar. Cuma sedikit lah. Cuma sedikit, sebab sekarang ni kita punya kehadiran tidak diambil berdasarkan manual. Sekarang OPI. Tapi hari itu kita ada teguran pasal kehadiran. Pastikan jangan bertanda soal. Kita mesti tekan sana, jadi R kan, M quest. Jangan dia tanda soal. Kalau tanda soal kita akan kenal. Dan pengalaman juga saya rasa menangkap macam kita di Labuan ni ada yang kena yang fakulti kita kan, yang macam dia dianggap macam mana student ibu lulus dapat kehadiran dia termasalah. So dianggap macam kita berintegriti syarat, tapi macam itu kita lah ya. Jadi macam macam kita kadang-kadang bukan kita ni, tapi contohlah yang terutama yang student kita ramai yang berwajib. Jadi itu kadang-kadang macam kadang-kadang kita macam terlepas pandang juga sekali dia datang walaupun dalam kelas tu ya, tapi dalam hobi itu. Dalam hobi itu kita tidak contohlah. Kalau yang macam ni kan, ini sebenarnya dia lebih fleksibel. Putih apa kat angkat sama? Walaupun pelajar itu tidak hadir, kita check in di sana. Student tu. Untuk selamatkan Tak ada ya? So bila kita tahu, Kita simpan sendiri. Mungkin cakap bu dalam my course tu lah. Jangan kosong. Kalau memang dia di SMP, dia akan di ujungnya dia akan drop, dia akan keluarkan sekarang, dia akan bersih, clean kita punya. Sekarang banyak yang minta sekarang itu challenge. So maksudnya kita boleh keluarkan. Jangan di ujung, Tuhan kalau begitu tanpa keluarkan sekarang pelajaran masalah ni, nanti dia kena lah masa nanti. Ya kan tengok tu ya semua. Apa tadi misalnya betul yang cakap surat kan tidak semestinya daripada kalau pelajar itu bagi surat pribadi dia pun boleh terima kan boleh itu boleh ada sama cara sebab pelajar kadang-kadang ketidakhadiran itu tidak semestinya yang disebabkan oleh sesuatu yang sistemik kan, mungkin ada isu-isu tertentu dan selagi dia boleh diterima oleh bicara kan atas budi bicara. Tapi yang penting itu adalah yang surat tu kita punya surat sebagai bukti dokumentasi. tapi kalau yang itu pastikan clean sebelum hantar pergi file lah nanti kita audit kat salah Prof, ada mungkin saya terus ke perkara ke-8 kan, sebab kita cerita pasal kehadiran. Ada yang kehadiran dia 6 kali MC. Jadi berapa kali? Memang ada surat. Dan memang berlaku lah, dia memang ada MC dan kalau kita nasihat. Kalau dalam kes sedemikian, MC itu dianggap sebagai satu surat rasmi, ya, alasan rasmi. Sebab kita akan ambil kira dari segi integriti, doktor yang mengeluarkan surat tersebut, betul tak? Kita akan berikan benefit of the doubt lah kan, bahawa ini adalah MC yang sah. Sebab sekarang pun dari segi pengeluaran MC dia semakin ketat sudah kan. Dulu orang kata boleh beli MC dan sebagainya, tetapi disebabkan SPDRM sekarang sangat serius kan tentang isu pengeluaran dan penjualan MC. Jadi sekarang banyak klinik-klinik semakin berhati-hati lah kan dari segi mengeluarkan MC ini. So kalau pelajar itu betul-betul berkemampuan untuk mendapatkan 6 MC, kita anggap dia sebagai satu keadaan kesihatan yang sememangnya yang betul lah kan. Dan disebabkan itu maka kita
budi bicara dia ialah kita boleh terima selagi dia boleh belajar secara sendiri lah kan. Dia tidak ketidakhadiran yang tidak menghalang belajar tersebut daripada melangsaikan tanggungjawab komponen-komponen penilaian tersebut. Faham kan? Dan itu sepatutnya bolehlah. Melainkan pelajar itu sendiri memohon dengan ada surat daripada hospital dan sebagainya untuk penangguhan pengajian. Itu adalah isu yang biasa sudah kan? Mungkin dari segi kesihatan yang semakin terjejas, pelajar itu secara ikhlas lah, dia boleh memohon untuk penangguhan semester kan? Dan dia mesti ada surat sokongan. Surat tersebut boleh dimajukan kepada pihak Senet berjakan kuasa untuk menilai, dan berdasarkan kepada itu pelajar itu boleh diberikan tangguhan deferment lah, disebabkan atas alasan kesihatan. Boleh. Tetapi dalam kes seperti ini, selagi dia ada surat doktor, kita terima dia lah, good faith lah para paham. Jadi sekiranya ketidakhadiran itu adalah berturut-turut. Jadi adakah kita mencalonkan kepada pelajar tersebut untuk mohon? Boleh. Satu caranya ialah sebagai pensyarah kita boleh bertanya dengan pelajar tentang kan apakah masalah kesihatan sebenarnya kan, apa yang menjadi penghalang kepada pelajar tersebut untuk menghadiri kuliah dan sebagainya. Dan kalau keadaan kesihatan tersebut adalah sesuatu yang dianggap sebagai agak kronik dan serius, mungkin boleh dinasihatkanlah pelajar tersebut untuk memohon penangguhan lah kan. So itu antara pelajar dengan pensyarah. So bagi pensyarah masing-masing dia bergantung kepada budi bicara kita lah. Bagi saya secara peribadi, saya tidak ingin menghalang pelajar daripada meneruskan pengajian selagi dia merasakan dia berkemampuan untuk berbuat demikian kan. Dan dari segi nak mengikuti kuliah atau tidak, itu adalah secondary lah kan, mungkin disebabkan alasan rasmi dia ada masalah kesihatan, tetapi selagi dia berkemampuan untuk menyelesaikan segala komponen penilaian dan markah yang diperolehi bukanlah sesuatu yang boleh menjejaskan prestasi beliau so saya lazimnya akan seperti itulah berdasarkan kepada basic good faith sebab MC kalau macam student kita tidak limit. tak ada limit. Tiada limit. Ya. Tapi kalau 14 saya menyangkut kalau 14 kali kan, maksudnya MC itu baik dan dia tapi MC itu itu maksudnya contohnya kan, bukan sakit kita pun jangan kerja sakit perut, tidak perut, contoh sakit perut, sakit demam misalnya. Jadi kita pun ada Ada surat kan. Punya mak dia doktor kan. Boleh percaya jugalah. Surat apa MC dia kita macam setelah kita ada lima. Ada kita menyala dari segi sebenarnya kita tak boleh tidak menerima MC. MC itu dianggap sebagai dokumen rasmi ya. Melainkan kalau MC itu adalah yang MC yang bersifat Boleh call lah kan. Kadang-kadang kalau kita nak semak itu terlalu gerak datang daripada teknik yang sama, kita boleh menghubungi klinik, boleh dapatkan balas daripada pihak klinik tentang Takut tak sempat kan. itu berdasarkan kepada MC itu. Sekarang MC semuanya ada nombor siri kan, betul tak? Nombor siri lah untuk pastikan mana MC yang sahih. Tiba-tiba dia So, itu boleh bicara lah. Saya rasa kalau ada pelajar yang memang setiap minggu ada saja MC dia yang berturut-turut, setelah 3-4 minggu seminggu, sepatutnya pensyarah sudah mulai berhubung dengan pelajar untuk bertanya apa sebenarnya masalah pelajar tersebut.
supaya kalau kita biarkan sebegitu, pelajar tersebut mungkin merasakan bahawa ini adalah satu cara dia boleh kan mengelakkan diri daripada menghadiri kuliah selagi dia boleh memperolehi aksi yang sah daripada pendidikan. Tapi ikut pemantauan pencahayaan sendiri, bila sudah terlalu kerap, dan kita adalah tanggungjawab kita jugalah untuk bertanya dengan pelajar. Mungkin boleh double check dengan kursus lain. Adakah kursus yang itu sudah, ada kursus yang di sana dia hadir, di situ dia tidak ada. Itu masalah itu. Tanya tengok trend dia macam mana. Ngam-ngam pukul 11 sakit. Double check lah kan. Kalau hari itu dia sudah ada MC, sememangnya dia tak hadirlah kuliah untuk semua kursus. Kelas Dr. Siti dia hadir. Kelas saya pernah dia hadir. Masa itu. Kalau itu bukan saja masalah pelajar lah, masalah besar. Enam kali dia tidak hadir. Kelas Dr. Siti hadir pula. Garang sangat tu. Kita kena cek lah. Satu sektor lah kan kita kuliah, Cepat dua. lapan kedua. Tapi minum makan Ai mana pula tu salji. Banyak kan ini. kemudian yang sambil yang kedua tu ni status permohonan pensyarah bahasa Jepun. Doktor pula. Mana Syah? Jepun. Permohonan pensyarah Jepun kan? Ya, kenapa ni? Hari itu ada semua. Hari itu ada kan? Macam mana? Ada keluar iklan. Iklan pun dah keluar kan? Ada permohonan pensyarah Jepun kan? Kan dia ada. Dan sekarang ni status permohonan pensyarah bahasa Jepun maksud kamu ni apa? Status permohonan dari sini kan? Iya, yang untuk yang Jepun setahu saya yang minta kita kan? Yang kamu minta. Kalau minum balik. Oh, dia dah Macam apa? sebab setakat yang baru ini interview 3. Yang interview Perancis, calon Kiar dengan bahasa Perancis dengan liberal. Cara satu guru bahasa itu. Ini yang kamu bawa ni bicara bahasa. Bicara ini mau memang spesial pun. Setakat ni ada. Kalau kita tidak Jepun pun pada saya kita boleh juga baca Bahasa asing lah. jangan sebab kami ada masalah ni Dr. Budi. Mandarin dengan Arab. Dengan Arab. Bila budak-budak dia jadi itu yang dari sekarang ni macam ada sekarang masih ada Jepun dia tawarkan yang satu dan tiga kan. Cuma maksudnya kalau kita tidak bahasa Jepun dia Soal itu masih kita data sama tidak memang ini sudah kita tahukan. Tapi setakat ini permohonan belum ada lagi ya. Masuk lagi kita bincang dengan guru bahasa di sana kalau dia berminat ke sini. Jadi pun tu siapa tu yang si Mayumi? Asalnya dia macam setuju. Asal sangat dia pun ada setuju dengan masalah dia ini. Dia jadi lah dia begini. Itu sudah ada bincang dengan si yang ngurusi bahasa Jepun. Jadi sekarang kita tunggulah permohonan. Sebab staf yang sedang bertugas di kampus tetap, mereka memang diambil untuk kampus tetap, perancangan kampus tetap. Melainkan kalau mereka bersedialah untuk mengajar juga kan, berpindah ke Labuan lah. Tetapi dia juga akan mengganggu perancangan sumber manusia kan, seperti mana yang dirancang untuk penawaran kursus di kampus tetap. So yang paling ideal sebenarnya ialah untuk Bahasa Jepun, Labuan. mendapat staf baru, kita kenakan permohonan lah kan. Tapi setakat ini adalah permohonan yang bersifat. Tahu? Kau tak minum pun. Dia coffee or tea. Ini coffee. Pandai-pandai. kalau saya pilih yang punya Jepun sekarang ni ada kemungkinan lain mau
teruskan akan datang. Untuk yang Jepun tu sebenarnya kita ada risiko tu sebab dia berada di KK. Tu yang kita dia memang datang. Dia sanggup. Itu yang itu yang takut tu. Yang tenaga pengajar sambilan tu, dia sebenarnya guru sekolah. Bukan dia freelance. Dia freelance. Dia kerja bawah syarikat bapak dia lah. Tapi untuk yang dia sanggup berapa kali nak datang tu, itu yang tak dijamin. Pihak Dika berbincang dengan dia sama ada dia berminat untuk menjadi seorang guru bahasa. Saya rasa Puan Noraini pernah hantar juga CV dia waktu yang dekan datang hari tu, kan? Macam ada juga hantar juga dia punya CV tu. Komen lah dia sampai Tahun ni dah boleh angkat. Tapi dia punya requirement. Tu saya tak tahu. Saya tak tahu. Requirement tu saya tak pasti. Itu Aisyah ambil dia sebagai anak pusat part-timer tu. Sebab hari tu Aisyah tanya dekat Mayumi, dia kata okey. Mungkin okey lah kot. Cuma untuk yang sepenuh masa tu Aisyah tak tahulah. Memang yang tu Aisyah rujuk sana kat Aisyah. Dia kata okey. Memang part-timer pun kita rujuk sana. Tapi sekarang ni yang untuk mengajar orang. Sekarang ni masih kerja kan? Yang seorang lagi. Punyanya Prof, kalau kita untuk yang bahasa asing tu kan, untuk permohonan kita orang di sini, kalau boleh nak yang pensyarah sebenarnya, takut ganggu untuk yang bilangan pelajar kan, sebab situasi Labuan kita taklah ramai sangat. Tapi masih memerlukan satu lagi bahasa asing untuk cater apabila student yang tak boleh ambil Arab Mandarin tu lah. Jadi kalau dapat guru bahasa tu takut macam ada isu lah pula nanti terlampau sikit. Sekarang bahasa Jepun memang sudah ditawarkan. Sudah. Tapi bila kita mula tawarkan bahasa asing untuk sesuatu cohort, kita maksudnya sudah pun bertanggungjawab untuk memastikan kohort tersebut akan menyelesaikan ketiga-tiga tahap tersebut. So maksud di sini ialah yang kritikal ialah kita perlu menjamin keberadaan dan kelangsungan tenaga pengajar sambilan bahasa Jepun untuk menyelesaikan tiga-tiga tahap. Kerana kalau tidak dia boleh mengganggu graduasi pelajar. Sebab kan dia bukan one off tau. So that's why bagi PPIB selalu bila kita mengambil seorang tenaga pengajar bahasa asing, kita mesti dapat jaminan. Kerana kurikulum bahasa kita ialah bukan secara one off tetapi 3 tahap. Maksudnya kita mesti menjamin bahawa pelajar itu mempunyai tenaga pengajar sebab untuk menyelesaikan 3 tahap tersebut. Kalau tidak, dia boleh mengganggu pengajian kan. Dan ini adalah sesuatu yang kesalahan yang besar lah bagi pihak PPT lah penawar program. So that's why we have to be very careful lah. Dan kita tak boleh mengambil sembarangan. Lazimnya kita tak akan mengambil risiko lah kan, mengambil tenaga pengajar sambilan untuk memulakan satu tahap bahasa asing kan? Kerana tenaga pengajar sambilan itu kita tidak boleh menjamin bahawa dia akan berada dan bersama untuk menyelesaikan 3 tahap tersebut. That's why we are always a bit more orang kata careful lah kan. Tetapi kalau sudah diambil, then we must bersedialah untuk mencari contingency plan lah. Mesti ada insurance kan. Kita kena ambil insurance kan. So seboleh-bolehnya kita perlu seorang tenaga pengajar yang kontrak tetap secara kontrak dan idealnya mesti ada 2 orang tenaga pengajar untuk setiap satu kursus bahasa asing, just in case kan, supaya kalau seorang tiba-tiba menghantar surat letak jawatan bagi tempoh 24 jam ataupun 1 bulan, then we are going to be in trouble kalau kita tidak ada tenaga pengajar gantian kan. So that's why bukan kita tak nak mengambil, tetapi inilah realiti kan, disebabkan kurikulum kita tersebut. Bukan sebab kita tak boleh menawarkan kursus bahasa asing secara sembarangan tanpa ada jaminan, dan kita boleh memastikan penawaran 3 tahap untuk membolehkan pelajar sesuatu kohort itu menyelesaikan keperluan bahasa asing. Tapi
Tapi macam kita di Lampung ni macam contoh yang sekarang alhamdulillah lah kan masih kita yang pun sebab kita tidak kerja kan. Tapi macam mana kalau kita di Lampung ni tidak pilihan juga. So yang baru ni kan yang baru semester yang baru ni bila sudah tiada pilihan jadi itu yang kadang-kadang cuma mungkin yang kita boleh pegang dengan Jepun ni ada di KK itu je lah kan. Mungkin at least maksudnya ada lagi ke situ. So kita ada pilihan kok. Jadi macam contoh kan macam baru ni kan tidak pilihan yang mana jadi pilihan yang kita ada. So tapi kita memang sentiasa mikirkan itu juga. So, tahap satu mestinya kita so itu juga macam yang sebelum ni kita memang mau Jepun itu juga tu sebab yang kita ada tawarkan tu Jepun. Saya bagi memang kalau boleh Jepun cuma karena sekarang ni kita mulakan ada satu tahap tu Jepun. Jadi kalau lah pun kita dalam proses mau mengambil ni so kalau ikut pernah pun kita mungkin akan tahun depan kan jadi proses itu sempatlah untuk kita ambil 2 tahap lagi yang 1 tahap sekarang ni. 1 tahap sekarang ni 1 tahap 1 section untuk yang ini perlu beri prioriti kan sebab untuk memastikan kelangsungan kursus bahasa Jepun di kan sebab kami tersepit tu dia bergantung kepada tenaga pengajar sambilan kan. So prioriti mesti dapat seorang tenaga pengajar yang tetaplah kontrak. Itu jaminan. Worst case scenario tak apalah seperti yang Dr. Siti katakan kita ada tenaga pengajar di tetap. Worst case scenario kita terbangkan ataupun online saja untuk program lagi. online dia kan sudah rezeki tak benar itu sejalan kita boleh tapi mau seperti itu betul cuma yang bilang kalau bagi kita sini kita tidak bicara perubahan cara sebab sekarang ini kita lihat jadi dapat bahasakan yang satu section itu yes kontak itu yang salah satu financial itu lah so kalau dari segi keperluan orang puasa itu malah dah lama sudah kalau dari segi jumlah pelajar kan yang terbabit yang maksudnya disebabkan mereka tidak dibenarkan mengambil bahasa Mandarin ataupun bahasa Arab. Jumlah pelajar secara purata setiap saya pernah sesi dululah kan waktu yang kita macam on the spot baru dapat Jepun tu saya pernah buat jugalah dia punya borang macam dalam belas-belas juga. Belas-belas ada yang memang tak boleh ambil dua-dua bahasa tu. Jadi ada keperluan lah di situ. Dan tambah lagi untuk Prof, memang kalau bahasa Jepun ni kita part timer tu mengajar 3 session untuk SEM ni. Part timer yang sama. Dan kita ada satu lagi section Mandarin yang part timer lah. Maksudnya kat situ nak bagi tahu memang kami bersedia lah untuk satu lagi pensyarah bahasa asing lah. Memang ada keperluan di situ lah. Bahasa asing yang bukan Mandarin dan bukan bahasa Arab. Satu lagi kan Profesor ya, satu lagi isunya juga ini dikaitkan sekalian tentang yang bayaran RM50. Ada ini kan ramai kita kan bilang tadi kita banyak berganti 5% dan English kan yang semua kan. Jadi dia bila RM50 kan mungkin buat English yang selalu jadi pakai daripada dulu dan sekarang kita tahu kan beban kerja kita makin banyak masuk punya file lain dan segala tapi kita punya RM50. Ya, untuk makluman rakan-rakan semua, sebenarnya perkara ini sudah pun dikenal pasti sebagai salah satu kekangan lah untuk kita mendapat tenaga pengajar sambilan. Kadar dia tak pernah berubah sejak dia ada bukan RM50 sejam lah kan. Cuma pada zaman dulu dan sampai ke sekarang, walaupun tenaga pengajar sambilan yang bersedia untuk menerima RM50 sejam itu rata-ratanya terdiri daripada guru sekolah di KK yang mengajar bahasa Inggeris dan mereka sebenarnya mengajar bukan kerana nak mendapatkan pendapatan tambahan kerana mereka merasakan sudah pun menjadi sebahagian daripada tanggungjawab sosial mereka kan. So mereka teruskanlah tanpa banyak pungutan lah. Tetapi itu adalah pencara ataupun guru bahasa sambilan yang sudah lama bersama dengan IMS PPI. Bagi yang baru, kalau bagi yang baru mereka melihat rate ini sebagai satu rate yang tidak kompetitif lah kan. Dan itu yang memang pihak pengurusan dalam proses perbincangan
kemungkinan besar akan kita keluarkan mungkin perlulah surat dasar lah, angkat kertas dasar ke JPU untuk menyimak semula kadar, untuk menaikkan kadar supaya dia lebih sejajar dengan kadar yang ditawarkan oleh IPT yang lain. Ya. Sebab kita kena buat perbandingan juga dengan IPT yang lain. Macam dia lagi program 100 kok. Tapi yang mengajar ni 50. Kita kena tanda Simon lagi. Kita kena. Cabaran PPIB ni sekarang disebabkan Oh ya. Kalau yang ni memang 100 kan. Kalau kuliah. dia akan meningkatkan Okey lah kot kan. Okey lah. Kos operasi PPIB dari segi pengajar sambilan itu sudah pun merupakan sesuatu yang dianggap sangat mengedepankan universiti kan. Sebab PPIB lah satu-satunya parti yang memerlukan keperluan untuk lock in vote B29,000 khas setiap tahun dalam hampir 500,000 average kan untuk bayaran tenaga pengajar sambil. Itu average. Sekarang 300,000 lah. Dulu 1 juta turun sampai sekarang lebih kurang 300,000 kerana pergantungan kita kepada tenaga pengajar sambilan sudah pun berkurang kerana proses pengambilan guru bahasa kontrak kan. Dulu disebabkan kita terlalu bergantung kepada guru bahasa sambilan, maka kos untuk 29,000 itu untuk bayaran tenaga pengajar sambilan sangat tinggi. So kaedah untuk trade off ni ialah untuk mengambil tenaga pengajar yang kontrak lah. So bila ambil tenaga kontrak kita boleh kurangkan sudahlah kan. So itu yang menampakkan ada peningkatan dari segi jumlah sumber manusia untuk gugusan bahasa Inggeris kan. Dulu taklah seramai guru bahasa Inggeris, sekarang sampai 20 lebih juga, 20 lebih orang tenaga guru bahasa Inggeris sama ada secara ketika ataupun kontrak. So itu satu cara lah. Idealnya fokus adalah untuk mendapatkan tenaga pengajar tetap secara kontrak. Kalau ada peluang untuk yang jawatan tetap, dan kita kalau ada warrant kita akan ambil kesempatan tersebut. Tetapi fokusnya ialah full time. Kalau part time, risiko ialah kita tidak boleh menjamin bahawa mereka akan sentiasa bersedia dengan untuk melaksanakan tugas atau menghabiskan apa yang seharusnya diselesaikan oleh mereka. Alright. So that's the priority lah. Saya rasa kita perlu fokus kepada bahasa Jepun sudah pun mula ditawarkan kan di sini. Kita mesti ada jaminan lah kan. So priority ialah untuk mengambil tenaga pengajar. Nanti orang tak mau ambil Asia punya. Untuk tidak ikat. Saya nak Tamil kan. Yang lain tu mungkin kalau ada peluang, let's say lah, kalau ada permohonan untuk kursus bahasa asing yang lain dan mereka bersedia untuk berkhidmat di Labuan, boleh dipertimbangkan lah. Yeah. So saya rasa kita perlu open lah dari segi rekrutmen untuk bahasa asing. Kita bersedia untuk menerima tenaga pengajar bahasa asing yang bukan Mandarin dan bukan bahasa Arab. Yeah. Untuk keutamaan ditempatkan di Labuan. Labuan lah. Selain Jepun pun boleh. Cuma Jepun tu sekarang kita mesti jamin cohort yang sudah dapat menyelesaikan 3 tahap tu. Menurutnya adalah keperluan pencara bahasa Inggeris. Tapi di sini memerlukan perbincangan lah, sebab selalunya keterangan untuk pencara bahasa Inggeris ini adalah pada semester pertama. Sebab semester pertama tu kita ada 2 subjek. Jadi bila ada 2 subjek tu kita akan ambil minimum memang 3 lah pencara sambilan tu atau pengajar sambilan. Tapi macam Prof cakap, pengajar sambilan yang ini pun diorang willing untuk ajar sebab diorang sudah lama dengan PPIB. Tapi diorang memang ada persoalan pasal tu tindakan penambahan dan tekan pasal rent tu juga. Sebab kan dan satu lagi macam ini pun kami
saya telah pujuk dia orang dan terpaksa cater dengan jadual dia orang lah, sebab kan ada yang boleh mengajar sampai minggu ke-12. Jadi kita atur semula macam mana supaya dia orang dapat tekan. So di sini saya nampak ada keperluan untuk macam satu lagi pencara bahasa Inggeris lah. Tapi cuma saya mahu confirmkan sebab semester kedua cuma ada satu subjek je lagi kan. Jadi tapi walaupun satu subjek, pelaksanaan 2 semester yang lepas, walaupun satu subjek dia masih ada dalam satu kelas 24 atau 25. Jadi adakah sekiranya kalau kami dapat satu pencara bahasa Inggeris, kalau dalam kelas tu mungkin dalam 15 adakah masih diterima? Sekarang dia, kalau let's say lah kita pertimbangkan mengambil seorang lagi tenaga pengajar bahasa Inggeris kan yang full time. So dia mungkin akan mengganggu dari segi unjuran setiap satu section kan? Sebab yang berat tu ialah semester pertama kerana perlu mengajar tahap 1, tahap 3. Dan even semester pertama tu dia dalam kelas tu dia more than 30. 36 sampai sem lepas ada yang part timer buat sampai 40 dalam kelas. So maksudnya kalau kita ambil seorang, kita boleh kurangkan beban lah untuk semester pertama. Cuma bila kurangkan beban semester pertama, semester kedua pula akan mungkin ada isu dari segi kekurangan jumlah pelajar setiap satu section lah. Kalau boleh diterima 15 ke atas, adakah sama aja bekas dia kan Sebenarnya bahasa asing pun sama juga. Kelaziman untuk setiap satu section tidak boleh maksimum 30 kan, maksimum 30. Dan seboleh-bolehnya kalau yang range jumlah yang paling ideal ialah antara 20 ke 30 lah. Kalau 15 macam kurang sedikit kan. Tetapi seandainya kalau itu adalah sesuatu yang diperlukan, masih boleh dipertimbangkan sebenarnya. Boleh ikut situasi lah. Sebab selagi kita boleh bergantung kepada tenaga pengajar sambilan untuk menutup kan keperluan tambahan untuk semester pertama, dan kita teruskanlah dengan modus operandi sebegitulah, kerana dia tidak akan membebankan universiti dari segi pengambilan tenaga pengajar tetap. Dia ada kos yang tambahan kan. Kalau tenaga pengajar sambilan dia hanya bayaran ikut jam, tidak ada lagi apa-apa yang datang bersama dengan satu perjawatan yang bersifat kontrak. So kos dia jauh lebih tinggi lah kan. So itulah perkara-perkara yang perlu dipikirkan. Sekiranya kita berpegang pada pengajar kontrak, jadi kami mohon untuk semakan semula. Exactly, itu yang kita cuba kami pegang orang adalah dari segi itulah. Prof, apa ni sebenarnya benda tu berlaku juga ke bahasa asing kalau kita dapat pensyarah Jepun tu. Cuma saya nak satu lagi pertanyaan. Maksudnya kalau yang semester 2 tu macam kita punya bilangan student tak ramai kan? Adakah jaminan dekat LMPT kita orang tu tak terefek? Ada jaminan tak di situ di markah LMPT untuk PNP lah? Ada by semester, dia by year, dia ikut tahun. Dia tidak Kalau ada 15 masih okey saya. tu yang saya tak pasti lah. bukan yang by semester. Macam satu lagi kan Prof, kita tengok itu kan. Contoh kan kalau ikut jumlah student orang kurang itu cikgu bahasa English ya. Contohnya contoh 109 36. So kalau kita ikut bahasa, saya rasa kalau dulu pengamalan kita kan, kalau saya tidak silap ya dalam 30 itu paling banyak sudah. So kalau kita secara mengajar 30, jadi kita dapati memang ramailah memang sampai. Yang ini untuk ini Satu subjek. ini baru section. ini sem satu lah. Untuk satu subjek lah kan. Ini sampai satu subjek. Kalau begini, saya rasa boleh. Saya rasa boleh ambil seorang lagi ni sebenarnya. Kita tambah satu. Di bawah lagi. Maksudnya kita bisa part time mah. Yang 31 kena bujuk. Kalau kita boleh ambil seorang tenaga pengajar kontrak dan pensyarah kontrak ataupun guru bahasa kontrak, dan kita boleh kurangkan lah. Kita boleh kurangkan dari segi unjuran. Iya, memang sangat tidak. Kalau dulu memang saya rasa 30
perempuan memang ayah sudah saya bila saya tengok yang ini kan yang memang dia pilihan orang tak mau dia terpaksa mampat dia buat dia mungkin ini terlalu option lah dia harus jadi apa kan. So yang ini memang dalam perancangan dari tahun lepas lagi untuk kita semak revise kan. So bagi pihak PPIB kan maklumkanlah kepada tenaga sambilan tu sabar kita dalam proses. Sekurang-kurangnya mereka nampaklah mungkin ada cahaya di ujung jalan juga kan. Sabar kok ada halnya. Kaki kalau tak jadi, tapi memang itu sudah pun di dalam perancangan ya. Tapi kena bawa lah ke kertas klasik sebab dia ada implikasi kos yang signifikan. Sama juga tu kan ini semester tahap 3 kan tu kan yang ini yang asing pun ramai kan asing tu tak tanya ni. Kau pasal bilangan tu confirm lah. Confirm lah tak ada efek LPT. kalau yang asing ni satu perkara dari sini Dia nak confirm macam mana Syed dia pun tak pasti. Oh lah. Dulu sistem baru ada efek ke Ain? Sistem baru sekejap tu. Dulu ada efek. I kan sikit juga student yang sini. Itulah. Setakat ni yang sistem sekarang ni memang tak ada efek yang saya faham. Tapi ada orang bagi jaminan tak? Nanti kalau kita efek, yang jemput tu yang dia ada Bulan 20 masa tu. Masa cuti yang harap okey kan memang lebih juga. Lebih kata susah. Itu sebab yang bahasa Jepun tu kita boleh bagi maksimum 3 dah kan. Macam tu. Sebenarnya tak perlu tambah bahasa Arab kalau kita ada bahasa asing yang lain kan. So dia ada pilihan sudah kan. Idealnya kita boleh scrap lah kan. Bahasa Arab. Apa maksud dia? tambah masyarakat Arab yang lain. Ada bahasa asing. Ya. Betul. yang cara sama kan sama section satu dia tiga kan kita akan mengenai bagi 3 section. Jadi sebenarnya ini adalah realiti yang tidak boleh kita nafikan kan. Tidak mudah untuk kita mendapatkan tenaga pengajar yang ada kelayakan untuk mengajar bahasa asing. Memang tak mudah. Yang ada sama ada mereka sanggup untuk ke Sabah kan, khususnya dari Semenanjung. Yang sanggup pergi ke Sabah sama ada mereka sanggup ke Labuan pula kan. Itu tambah lagi dia punya kekangan kan. Jadi Labuan tu bagus sana kan. Lepas tu lebih-lebih lagi bagi khusus bahasa Kak Gi kalau dapat dia orang ambil ni. mereka sebenarnya ada alternatif. Tak perlu pun menjadi tenaga pengajar untuk mana-mana institusi, tetapi boleh Letih lah kita orang fight. mereka juga boleh mendapatkan bayaran yang agak lumayan juga sekarang melalui program-program bahasa asing secara atas talian kan online sekarang. So dia bergantung lah kepada Nanti ke? tenaga pengajar tu. That's the reason why sukar untuk kita betul-betul dapat calon-calon permohonan pun memang bukan tak terbuka kan peluang untuk mereka memohon, tetapi tidak ada permintaan. Ya, kita tawarkan tapi tak ada orang yang meminta kan. Itu yang isu dia. Melainkan kalau rakan-rakan ada kawan-kawan lah kan daripada universiti dulu mungkin yang memang berminat ataupun melalui kontak-kontak kita kan yang ada di universiti lain yang terlibat dalam pengajaran bahasa asing, then maybe you can get them to assist lah. Di peringkat PPIB memang kita sudah pun mendapatkan bantuan daripada Majlis Dekan Bahasa Universiti Awam kan, sebab kita selalu juga kan setiap 3 bulan ada mesyuarat di Semenanjung untuk Majlis Dekan Bahasa. Antara agenda yang selalu dibawa termasuklah kan untuk mendapatkan tenaga pengajar yang berkelayakan lah. Lebih-lebih lagi untuk bertugas di Sabah dan Sarawak. Ini adalah cabaran UMS dan UMAS. Mungkin saya berbincang dengan dekan sebab kita sudah interview calon bahasa Perancis tu, dan masa interview itu saya tanya satu ke kamu pergi selain daripada komputer okey dia cakap okey. Jadi kamu belum Kejap
Perancis lah. Boleh lah mungkin tunjuk nanti kita buktikan. So di sana keperluan bahasa Perancis kita masih boleh lagi itu alternatif kita. Perancis. Okey. Cepat. Laju. Tadi sebab dia sebab Sudah kan? 4 sudah. 5. Sekarang kelas 6. Nanti dulu kah? Tiba-tiba nanti dulu kah? 7 6 lah. Pengajar semasa tengah semester. Yang itu nombor 5 tu. Orang syarat terus. Tak, macam kalau macam ada sekiranya kan yang pengajar sepenuh masa ni dia nak kena operate nanti. Jadi saya bagi tahu terus lah. Cuma dia punya kondisi dia tu, dia kata nanti tengok dulu kondisi dia macam mana, dia dapat ajar ke tak untuk SEM 2. Jadi kalau lah sekiranya kan, sebab yang isu dia nak tanya tu macam boleh tak kalau dia mampu ajar separuh je semester, lepas tu di pertengahan tu kita lantik pula part timer. Maksudnya Kalau sekiranya yang terlibat tu adalah Pesyarat. staff. Boleh, memang boleh. Itu adalah sesuatu yang contingency plan. Kadang-kadang mungkin kan ada apa-apa kejadian kan, kecemasan. Boleh, memang kita bersedia lah ambil alih. Macam juga perempuan kan, kita bersalin 3 bulan kan nanti boleh. Ya, dia cuti lah. Dia cuti sakit lah kan. Okey. Clear lah. Okey, clear. Boleh. Kemudian yang ke-6 kan, Autism. Gini, okay. Aisyah lah terus. Sebenarnya pada semester ini kami ada satu student autism. Jadi kan maknanya pelaksanaan dia sekiranya dalam kelas tu ada pelajar autism, dengan siapa yang kita boleh kontak untuk macam laksanakan program pencegahan mengenai kondisi pelajar autism itu, bukan saja pada staf yang mengajar tapi juga pada pelajar. Sebab kan bila kita ada assessment dia melibatkan kumpulan, jadi ada staf-staf ada pelajar dalam kumpulan tu mungkin dia tidak faham macam mana kondisi pelajar tersebut. Dan juga mungkin staf, kalau pelajar autism tu ada tendensi untuk tantrum. Dan macam manakah kita nak handle perkara tersebut? Okey, pelajar OKU autism memang itu sudah secara rasmi ya. Dia memang sudah secara rasmi merupakan pelajar berstatus OKU lah. Berdasarkan kepada kondisi autism. Okey. So, apakah adakah PPID KAL mempunyai unit yang mengendalikan keperluan tersebut? Sebab di kampus tetap ada kan, di bawah HB dia ada kan, dia ada unit kan, ada satu unit di sana, unit OKU di Dr. Zaitun kan, Dr. Zaitun di kampus tetap. So di sini seharusnya ada juga lah, lazimnya yang terlibat ialah staf kita punya psikologi lah, pegawai psikologi kita. Kami ni macam contoh kan, satu mungkin kita boleh cadangkan lah muslim dan persyaratan pelajar, tapi dalam situasi yang terjadi sekarang kita kan, macam contoh kita kelas, contoh kita sebagai persyaratan pelajar dalam kawal dia, so siapa yang kita boleh hubungi untuk contoh itu dia ada persoalannya kan, kalau saya kalau kita mungkin kita boleh untuk handle dia tu, sebab bukan semua orang ada ilmu untuk contoh dia tu kuliah atau studi awal kan cara kan contoh kelas, jadi kan macam so kita mau ni Yang sepatutnya bila universiti telah tidak mengambil, mereka mesti ada perancangan untuk membantu. So, Dia ada unit. Memang ada unit. Dia kan dah ada unit orang handle tu, tapi mungkin ada kot, tapi unit tu berjaya menangani dah lah. Ya, Puan Zaitun ya, Dr. Zaitun. atau kita mungkin boleh rujuk ni lah tidak rujuk so soalan sini dia ada kan tak? So ini pengalaman siapa yang Autism dia bergantung kepada persekitaran.
So itu yang dicabar. Macam Sebab dia macam dia berinteraksi dia macam anak-anak latihan ataupun kalau jadi saja okey di sini ada tadi doktor saya tahu ada SOP untuk pelajar ini. Dia punya isu ni, mereka pelajar itu hari itu dia kan kira dia Jadi macam kesian juga sedangkan kami tak tahu kita kan dapat belajar semua macam mana ni yang mendaftar semua jadi kita Itulah yang kalau kita guna contoh OKU yang lain kan. Misalnya kalau OKU disebabkan kecacatan fizikal, memang ada pegawai, ada kaki tangan daripada HEPA yang akan memberikan kemudahan tertentu termasuk web dan sebagainya kan. Mesti wujudlah untuk kategori autism. Dia orang ada unit. Tapi diorang punya OKU lain. Sebab kalau dari segi enrollment kan pengambilan pelajar OKU, dia bukan semua OKU kita ambil. Dia ada kategori-kategori tertentu. So maksudnya kalau universiti bersedia untuk menerima seseorang yang belajar berasaskan kepada kategori OKU itu, maksudnya universiti ada kemampuan untuk membantu. So mesti dapatkan maklumat, dapatkan maklumat SOP ni. Biasa ada tu sepatutnya. Kalau tidak, masuk kelas-kelas kami ni baru sebab Keciciran. selama kelas berjalan sudah dalam 9 minggu kan. Bukan setiap minggu dia ada problem. Paling-paling dalam kelas pun dia cuma macam ada sudden burst. Dia bercakap macam tu ya. Cuma ada kejadian minggu lepas tu dia ada problem. Sebab kan dia ada problem dengan kehadiran dia. Kemudian dia terangkanlah, oh kehadiran ni kamu kosong sebab kamu tidak selesaikan tugasan. Sebab minggu pertama sampai minggu ketiga dia tidak jumpa kelas. Saya kena kontak dia directly untuk datang bagi tahu kelasnya di sini, kamu kena datang pukul ini. Sebab dia lupa ataupun dia tidak jumpa kelas dia. Tapi dia rasa yang bantu. Jadi saya kena direct kontak dia, remind ada kelas. Cuma minggu lepas bila saya bagi tahu pasal macam tu, dia macam tidak dapat terima bahawa dia ada problem kehadiran itu dan dia marah. Mula-mula dia angkat handphone macam dia mau membalaskan. Tapi saya cakap sabar Nabil. Tapi soalnya dia mungkin mild lah, jadi dia masih dapat kawal. Tapi bila dia macam sudah tersedar dia tidak boleh pukul orang, dia hantar kepada dia ini. Jadi macam dia terpaksa stop dan dia beri selotong dengan dia, baru macam dia macam selepas beberapa minit dia berhenti dan dia baring di meja dia dan dia tidur sampai habis kelas. Kalau tes macam ni kan, so dia ni ambil subjek di kursus IPB kan. Jadi bukan student kita kan. Dia fakulti mana? Fakulti ni yang akan cuba angkat benda ni pergi sana. Saya pun tidak tahu kalau fakulti ada problem dengan dia atau tidak. Sebab sekarang disamakan subjek kita kan. Kena kita telefon dengan fakulti dia. Fakulti akan bawa pergi sana. Kita tidak boleh bawa kes tu. Fakulti akan bawa. Bukan student kita. Macam buku dia dengar pula fakulti cakap apa-apa kan. Kita kena pergi fakulti. sebab bagi pelajar yang kategori ini, mereka punya MSM kan mungkin ada aspek yang lebih spesifik. Maksudnya seharusnya ada pegawai HEPA ataupun kaki tangan HEPA yang tidak pun dipertanggungjawabkan lah untuk memantau. Sebab bila saya tanya kepada mereka tidak ada pegawai lah yang in charge untuk memandu pelajar tersebut. Cuma ada PSM sahaja. Itu pun PSM dia cuma macam bagi secara general lah. Sebab tu ada masalah pendaftaran pelajar tersebut yang dia datang ke sini dan dia teriak-teriak sebab tidak dapat daftar banyak subjek tu. Bagi satu kan untuk kemasukan pelajar ni, dia ada syarat program. Ada syarat program.
So kita kena refer dengan fakulti. Kalau memang program itu syaratnya diterima, mana yang orang dari ini dan ini sudah tahu. Betul lah kan. Takkan dia ada Dia bagi surat dia bahan kan. Kita semua maklum ada autism tapi dia tak apa-apa. Dia bahan autism. Dia sudah daftar sendiri. Oh kan. Iya betul. Muhammad Nabil. Kita mau laporan, kalau terima, mungkin boleh dihantar ke TK lebih sesuai. So mungkin tidak sesuai di sini. Dia mungkin masalah tu juga dihadapi di dalam kursus-kursus di dekat fakulti kan. Mungkin ada tak isu-isu yang seperti itu. So that's why kita kena communicate lah dengan pihak fakulti. Dan yang paling penting sebenarnya adalah pengurusan KAL lah. Kan? Pengurusan KAL seharusnya khususnya di bawah HEPA lah. Kan? Dia mesti ada maklumat tentang pelajar tersebut. Dekan fakulti. Okay, rujuk balik lah. Tak tahulah. Jemput lah tapi tak tahu dah. Sebab autism dia bukan hanya melibatkan cara kita mengurus dia, cara persekitaran dan proses interaksi dia, sosialisasi dengan pelajar-pelajar dan persekitaran kan. Dia sebenarnya sesuatu yang boleh kadang-kadang menimbulkan masalah. Sebab salah faham kan, pelajar pun kadang-kadang dalam kerja kumpulan mereka tidak memahami kan sikap kelakuan. So saya kena terangkan pada ahli kumpulan dia yang dia masuk itu saya masukkan dia dalam kumpulan tu dan terangkan pada ahli kumpulan tu yang dia kamu kena hati-hati dengan dia macam ni kan, dan jangan macam remind dia selalu lah macam tu. Dia tinggal di hostel. Ya. Hostel. Saya JK apa? So memang betul ni kes. Kesian kat Ain kat Fikah hantar lah. Dengan syarat program tu. Memang sudah clear. Kena datang lah. Habis Ain kata Ain kena buat sesuatu yang tak boleh. Tak boleh. Kena buat sesuatu. Atau Ain kata tak apply buat kosong. Kak Ain hidang lah nanti kan buffet. Sebab dalam program Ain dah minta dua. sebab program ada setengah program yang memerlukan keperluan psikomotor kan. Ya. So bagi OKU yang memang ada dari segi fizikal, so mungkin dia tidak boleh melaksanakan kan setengah aspek EDP psikomotor. Itu yang menyebabkan program akan menghalang dia mengikut keperluan program. So macam engineering mereka sebenarnya tidak boleh menerima lah pelajar-pelajar OKU kategori tertentu sebab ada keperluan tersebut. Mereka untuk laksanakan kan kerja lapangan, kadang-kadang dalam lab dan sebagainya kan makmal dan sebagainya dia perlukan kemahiran psikomotor. Clear kan? Mana yang kerja sama fakulti. Ya. Takut pihak fakulti tak sedar pula kan. Mungkin kelas besar jadi tidak nampak dia tu. Jadi belakang-belakang kan. Bahasa kan kecil jadi kita nampak dia. Tak boleh dapat masuk. Sebab yang 7 kan. 7. Jiwa. Surat pelepasan kepada PSA. Daripada go. Daripada. Seminggu awal kan maksudnya. Jadi macam saya rasa macam kesempatan juga. Okey, saya faham mengapa tiba-tiba ada perkara 7 ni sebab election kan. Kita sebenarnya pun sudah pun biasa lah dengan amalan seperti ini kan. Khususnya sewaktu cuti-cuti perayaan kan. Lazimnya setiap tahun lah kan, dia merupakan sesuatu kelaziman kita ya. Yang mana MPP akan memohon kan. Jadi MPP memohon kepada pejabat kepada TNCA lah kan untuk mendapat kelonggaran sebegitu rupa lah kan. Dan TNCA juga secara lazim akan menyokong bukan sekadar secara bersifat rigid, tetapi dia memberi ruang kepada pensyarah untuk berbincang kan dengan pelajar kaedah yang paling sesuai kan, yang boleh diterima secara sebulat suara lah dalam di antara pelajar
dengan pensyarah tersebut. TSA tidak pernah menyatakan dalam surat tu kan yang wajib melaksanakan secara dalam tarikh. Tidak. Dia kata digalakkan, tapi diminta pensyarah untuk berbincang dengan pelajar masing-masing untuk mencapai kata muafakat, metod ataupun pendekatan yang paling sesuai untuk minggu yang terbabit. Kan? So same goes with election lah. Kan? Election tu dianggap sebagai bukan sesuatu acara tahunan. So dia adalah 5 tahun sekali. Kita pun first time lah menerima kan permohonan daripada NPP untuk berbuat demikian. Dan seperti mana yang lazim jugalah, maklum balas daripada pihak penjawat di sini adalah menggunakan pendekatan yang sama. So bergantung kepada pensyarah masing-masing lah. Sebab apabila ada permohonan sebegitu rupa, pihak fakulti akan melaksanakan soal sendiri. Betul kan? Mereka biasanya akan buat satu online survey. Pelajar sama ada majoriti memilih secara dalam talian ataupun secara fizikal. Dan akan dipaparkan data daripada semua fakulti. Dan of course bila pelajar diberi kelonggaran untuk buat secara dalam talian, majoriti semua FAPI akan memperlihatkan pelajar-pelajar memilih secara dalam talian untuk minggu-minggu yang terbabit lah kan. So disebabkan itu fakulti juga akan biasanya sama ada membuat keputusan secara top down kan, ataupun mereka akan memberi kelonggaran kepada pensyarah untuk berhubung dengan pelajar masing-masing. Dia bergantung kan, sebab ada kursus di mungkin teras program, teras fakulti yang melibatkan ramai pelajar, dan itu mungkin dia ada kekangan untuk melaksanakan secara fizikal lah. So lazimnya dia akan buat secara online sebab dia boleh cater kan dia perlu cater pelajar yang ramai. Tetapi kalau dia hanyalah elective faculty, mungkin kursus tu hanya mempunyai seramai 30 orang pelajar. Kan kalau ke-30 pelajar tersebut bersedia untuk meneruskan F2F secara fizikal, dan dia boleh buatlah secara fizikal kan. Dalam kes PPID zaman kita tu, kita sebab kita adalah pusat perkhidmatan akademik, memberi perkhidmatan kepada semua FAPI. So kita tidak ada pilihan. Sememangnya tidak ada pilihan melainkan melaksanakan dalam talian. So itu adalah pendekatan kita yang paling orang kata paling ideal lah kan. Sebab kita melayan pelajar yang datang daripada semua fakulti kan. Dan disebabkan itu maka kita juga mesti memberi option yang paling mampu untuk memudahcarakan pelangsungan PDP lah kan, khususnya pada minggu-minggu yang berkaitan. Yeah. So again, ini adalah sesuatu yang subjektif lah. So pensyarah sebenarnya boleh berhubung lah kan. Let's say kalau guru bahasa, kita punya kelas hanya 30 orang pelajar, negotiate lah dengan mereka, tengok macam mana kan. Dia boleh, ataupun seandainya kalau betul-betul majoriti nak buat fizikal, tetapi ada 2-3 orang pelajar sahaja yang tidak bersedia kan. So dari negotiate dengan pelajar tersebut lah, ada flexibility lah cara kita melaksanakan PDP itu. Kita boleh bagi kelonggaran kepada 3 orang pelajar tersebut juga lah. Ini antara pensyarah dengan pelajar saja kan, betul kan. So ikut kebijaksanaan masing-masing lah. Ini kita pun alami dengan ni sangat bersama. So boleh bicara syarat memudahkan pelajar, tidak menyusahkan pensyarah. Jangan saja mengambil keputusan yang mana dia akan menjadi kekangan kepada majoriti pelajar. Maksud itu adalah paksaan juga kan. Jangan we go with the flow lah kan. Sekarang bukan susah sangat juga lah kan. Worst case scenario online saja lah kan. Sekarang kita sudah memang 100% dalam talian pun boleh dilaksanakan kalau diperlukan kan. So kita mesti bersedia untuk itulah ya, menyambut seruan flexible education kan. Macam mau
suruh dia hantar terus. Dia cakap kalau Cik Len tu ada, suruh dia hantar je. Tidak baca surat itu pun Cik Len kata dia nak turun. exception, tapi bukan perbincangan tu. Perbincangan tidak berlaku di sana. Diorang just assume online sebab ada surat. Yalah. Perbincangan tidak berlaku. Ya, saya bicara boleh buat keputusan ikut keperluan kita. Kalau belajar terima buat apa pun online kan. So macam kalau dalam keadaan sendiri, surat daripada MDP kepada TNCA, sebelum TNCA membalas surat itu kepada untuk memaklumkan kepada semua FAPI, pelajar sudah pun mula tanya kan. So saya pun beritahu tunggu sampai surat announcement rasmi daripada TNCA. Bila dapat, saya berhubunglah dengan pelajar lah, direct lah, saya maklumkan inilah surat daripada TNCA memberi kelonggaran untuk pensyarah berbincang dengan pelajar untuk kata sepakat pendekatan aktiviti yang paling sesuai untuk minggu tersebut. So saya berikan option kepada pelajar. Ya. So itu adalah cara yang paling mudah. Saya ada kontak Dr. Zaitun. Dia ni yang pengarah POKU lah. Sebab kalau di Labuan ni ada di LO tu boleh rujuk dengan EPA dan IMAN. Di LO tu disability apa? Tadi ada kita cancel tu. Saya pun ada di sini. Ada so ada rujuk di EPA IMAN. Oh EPA tahu lah. EPA sini ada EPA. Oh yang perkara macam tu yang dia terlupa itu dia boleh enak sih. Mungkin dia boleh cadang dia macam DLO boleh cadang dia lupa itulah masih kurang. Untuk pendaftaran LO Rasanya yang paling penting mula-mula tu adalah awareness kepada semua staff dan juga kepada pelajar. Bila ada jenis pelajar macam ni, macam mana kita kena layan dia orang? PPIC di sini boleh buat mungkin Dia sebenarnya tanggungjawab kekal. Bila ada pelajar yang dimasukkan, yang masuk kan dalam kategori tersebut, pengurusan KAL mesti menyediakan kan awareness program. Bukan kita hanya pelaksana sebahagian daripadanya. Cadangkan. Bisa fakulti ataupun pengurusan KAL yang kendalikan. Sebab pelajar fakulti kan. Sebab mereka hanya bersama dengan PPIB selama 2 semester, 3 semester saja maksimum. Bagaimana pula dengan semester-semester yang lain kan. So FAPI hakiki yang perlu bertanggungjawab. Kawan-kawan dia ada? Kain mesti dia. Tak ada kawan. Tantrum tu perkara biasa bagi autism. Cuma kita yang normal jangan pula bawa toilet. Tapi kan kalau dia barang dia lucu tak itu. Itulah kesedaran penting. Sebab tanpa kesedaran kita pula yang merasa resah kan. Apakah reaksi yang paling sesuai untuk menghadapi senario seperti itu kan? Lagi orang tak tahu. Terus dia pergi membalas. Kalau pelajar tak tahu dia respon pula. Marah kain lagi. Memang tu kita kena ada kesedaran. Kadang-kadang kan orang kan pandang sini. Pandang macam kalau dalam kita apa kan orang autism kan. Tak mak, dia tak suka. Oh, dia yang pandang kita. Tak kan orang lain tu pandang sini sekarang. Kira selesai kain. Isu pelajar sentiasa sakit okey sekarang. Isu pensyarah khusus liberal perlu TOT. Sekarang ni kan sudah liberal tu satu kan, budi kan. Liberal kita ambil satu, okey. Jadi cuma di situ bila ada tu saya rasa kita di Labuan ni pada orang tiada pun isu tu kan, okey saja. Cuma macam cuma persoalan itu yang pertama sekali dia sudah kita sikit, negara kita macam satu sudah 3, satu yang kita sudah ambil kan. Jadi maksudnya kalau macam kek ni doktor
adjustment itu bagi dengan lain lah kan. Jadi adakah kalau dalam kota student ada jumlah 50 itu okey. Kalau macam masih okey, saya rasa okey juga sebab kalau ikut kita di wajib ni masih stabil juga saya macam pelajar tu masih boleh lah maksudnya. Cuma itu saya pertama lah persoalan dia tu adakah okey sudah 50 lebih ke atas begitu untuk seorang bicara. Saya akan fikirkan juga dia punya ni kan kepentingan dia khususnya dari segi okey, kemudian kalau lah contohnya kalau ada keperluan yang lain mungkin itu yang ada 9 di situ pula mungkin ada keperluan untuk ini lah. Iya, kalau ikut sekarang ni memang kami saja ikut sekarang ni lah. Macam kalau ikut KIA pun si Dr. Yun memang dia pegang KIA section apa semua. Nanti itu je lah. Bukan lebih. Okey, baik untuk berkaitan dengan unjuran pelajar lah kan bagi membantu staf kita memenuhi beban pengajaran lah kan. So kalau boleh kita kurangkan kan. Lazimnya untuk kursus wajib enrollment 100 lah kan. Sebenarnya 100 tu sangat tinggi. Kalau ikut orang kata standard yang tak tertulis lah berdasarkan kepada respon perspektif Prof. Mansur yang pernah datang sebagai penilai, dia mencatatkan supaya kalau boleh kurang dari tidak lebih daripada 70 orang pun satu section kan. So disebabkan kita memang mempunyai kekurangan sumber manusia, itu yang menyebabkan kita terpaksa buat 100 kan. So kalau nak kurang sampai 50, saya rasa tidak isu pun, sebenarnya tidak ada masalah kan. Sebab kita ada justifikasi lah kan untuk membantu memenuhi beban pengajaran bicara kan. Untuk TOT pula, ini maksudnya kalau boleh kita nak bagi TOT kepada staf yang masih lagi belum berjinak-jinak dengan kursus tersebut. Kalau kita apa ni? Kalau kena ajar memang saya perlukanlah TOT. Kalau sekarang environmental sustainability kelestarian alam sekitar. So kalau katalah keperluan nak bantu kawan-kawan yang wajib ni kan. Jadi memang saya sendiri personally perlukan TOT lah. Takkan tiba-tiba jumpa. Tapi kalau macam itu saya tadi, kalau macam kalau okey kita pun macam tu contoh kias kah, FIS kah atau proses PDP tu okey tidak masalah. Contoh andai kata juga so kita dah dapat orang mana akan datang kalau sekarang ni sakit saja cuma kami di labor ni ada 2 masih lah masih ada 2. So di situ adalah juga untuk bisnes sedikit lah kan dengan yang KK. Cuma kalau ada keperluan saya bertanya-tanya juga lah kan dengan yang fleksibel. Contohnya kan jadi macam Puan ini memang orang sains lah. Kalau Jasman saya rasa mungkin dia ada kekurangan sangat. Ada salah. So Jasman dia memang orang apa sih Jasman. Tapi Kak, even kalau tiga-tiga PDP ke FIS ke ataupun KIA ke, saya rasa memang tiga-tiga pun perlukan TOT kan. Kalau siapa tu dia baru nak kalau KIA tu memang dia ada standard TOT kan? Yang kita langsungkan di campus tetap lah kan. Setiap tahun kita ada kan program TOT untuk mendapat pentauliahan kan. Ada sijil tu kan. Tapi untuk PEDP dan juga FIS tu itu memang belum, dia tidak buat secara tahunan kerana dia dianggap sebagai kursus wajib yang sudah pun lama ditawarkan kan. Cuma sekarang kita ada tenaga pengajar baru yang masih lagi belum begitu arif tentang kurikulum dan juga kandungan kursus lah kan. So itu TOT itu sebenarnya saya rasa boleh kalau kita lakukan supaya penyelaras kursus tersebut boleh mengadakan TOT secara dalam talian lah. Tak perlu panjang pun, mungkin TOT 1 hari kan untuk menerangkan tentang kandungan dan juga apa yang perlu difokuskan dan sebagainya. Saya mengaku memang tidak mudah lah bagi mereka yang memang tidak begitu fasih dengan keperluan dan juga kandungan kursus tersebut. Ya, sebab saya pun dalam keadaan yang sama. Saya sekarang mengajar di EDP dan sebagai seorang yang mempunyai bidang kepakaran sains politik dan sebagainya, saya rasa
saya boleh membawa lah kan, sebab memang sudah dalam bidang tersebut. Tetapi walaupun begitu, ada setengah perkara yang kadang-kadang juga menimbulkan kan kemuskilan lah kan. Bukan tidak kan, adakah itu yang dimaksudkan kan dan sebagainya kan. So idealnya kalau kita boleh buat TOT lah kan. Kalau ada TOT at least 1 hari pun cukup kan. At least kita kenal lah. Untuk topik 1 inilah kan, kita sentuh lah kan. Yang bagi TOT tu mungkin sini kan. Sini lecture bagi. Tapi untuk PDP saya dengar lah kan, seperti mana yang telah dimaklumkan, ada juga sharing di dalam grup kan, PDP dan PIS akan digantikan dengan kursus yang baru. Tok lagi lah, tok baru lagi. So maksudnya mungkin untuk sesi akademik yang akan datang, sepatutnya sesi ini tapi tak sempat. So maksudnya sesi akademik yang akan datang, PDP akan digantikan dengan satu kursus baru. PIS pun akan digantikan dengan kursus baru. Yang mengganti PDP kalau tidak silap adalah tajuknya aspirasi negara bangsa. Oh bukan AI tu kan. Itu kata AI. Tak pastilah, mungkin ada sesuatu yang baru lah kan. KIA memang fix lah, KIA itu memang fix. So itu yang menyebabkan kita ada yang merasakan bahawa kita sudah pun di penghujung kan, penghujung pelaksanaan PDP dan PIS. Mungkin kebanyakan pensyarah yang terlibat buat mengajar kursus PDP dan PIS buat kali pertama disebabkan perubahan ini. Itulah kali pertama dan kali terakhir. So tak perlulah TOT lah, pandai-pandai harum saja kan, goreng saja kan, itulah maksudnya kan. So but I think bila aspirasi negara bangsa dilaksanakan, kita akan ada TOT formal lah daripada kementerian juga. So siapa yang terlibat, semuanya akan dijemput untuk hadir. Cuma sebaiknya mungkin yang pensyarah yang belajar liberal Kena ada juga. ambil saja. Ambil saja. Walaupun tidak mengajar, ambil. So in case dia usahakan boleh lah bantu. Macam sekarang yang liberal kebanyakannya ambil teori. So next mungkin dia fikir kita jemput. Thank you, Dr. Habis. Lapor sudah. Macam Ngomongin masalah yang boleh. kita ni lah kan, kadang-kadang jadi rasa ada macam stres yang lain ni benda kadang bercakap tak balakan kalau Yang apa. itu selalu malu mengadu pasal pilih kan. Bagi nanti lah pokoknya. Itu keperluan Jadi saya rasa itu jalan silakan dia bukan. Jadi kan tak begitu dah mana? Kaya. terima kasih Dr. Padi Dr. Lai dan Dr. Padi mencerahkan segala yang kita beratap ulang Dr. Budi dan kepada anak dan rekan-rekan yang lain. Jadi saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak. Jadi kita sambung insyaAllah kepandai Dan belau campus. Oh sebelum aku mesti kenal lah yang baru ni. Tukar rombongan kan dia. Ada orang baru sini. Tiga orang kan yang bukan. Masing-masing. Dia orang baru kerja pun. Kalau anda tenaga bahasa Jerman satu hari Nanti kita sah. Hallo, guten Tag, ich heiße Grace, ich bin Berechtigungsingenieurin. Saya Grace, saya studi intens di UPIP dari PM dan mengambil jurusan bahasa Jerman. Sekarang Februari sudah, nah itu lagi. Boleh lah. Nah, Jerman di Kampus tahun master apa? Ya. inilah yang kita kenal. Kita kenal. Italia dia selalu kan. Nama saya Elizabeth Senor, tidaklah terlalu baru sangat. Tidak Baru. Nanti nama sih. Oh iya,
Tante Subek pun tak pasti. Dia satu-satunya staff secara yang Ini dari Korea nih. Assalamualaikum and good evening to everyone. So, my name is Samir Hakim. I'm also an intern student at Grace. I'm from UNISA and I'm in the academic sector. And economics. Ya, dia membantu si Elizabeth. Belum kawin lagi. English communication. Selamat semua, nama saya Cecilia dan saya juga student LI di PIB. Saya dulu alumni JMS juga, tapi sambung master di Nanjing, China. Jadi sekarang macam internship di PIB. Belum habis lagi study setahun lebih lagi. Paling juga sana. Nanti ya. Halo semua. Ada suara yang ada. Dari Rachel Rivero sini. Romantis kan? Panggil jarak jelas, kalau Mary macam unholy Pak. Adik Francis Capital. Ya, ada yang suka apa namanya urus penyelidikan inovasi dan hikmat community. Last saya ada bagi klinik ni lah. Itu nama saya. Setengah jam saya undang, tahu-tahu sampai 1 jam. Nasib orang sampai mendengar saya membebel dan orang soalan, so hopefully membantu lah. Okay, thank Saya join hari ini sebab selama 4 tahun dengan PPIB kita tidak pernah yang begini bang. Saya baru pindah fakulti. Tapi saya tetap join hari ini sebab macam saya punya APWL begitulah. Terima kasih kepada semua yang kami di PPIB sebab working together with me lah. Biarpun saya ni macam lain macam boleh sekarang semua juga ada programnya bawa tapi oke lah. Terima kasih selama ini banyak juga membantu saya dan kalau ada perkataan yang tidak menyenangkan di kelas saya minta maaf. Saya hanyalah manusia. Tapi kita sejarah. Pertanyaan paksa dia nyanyi. Antara saya mulai kelas dari orang juga ini apa program kita sudah buat beberapa bulan. Saya merasa pulau. Kalau di kelas pembukaan nanti. Masih satu lakukan. Oh boleh bang. Tidak. Thank you so much.
Minum kopi. Okay, salam kenalan semua. Saya Nuraini Samsul. Baru dah tutup. Yalah, abang tak payahlah. Utamanya macam Malaysia, pesan jumpa. Panggil Rachel lah macam saya cakap tadi. Kalau dia semua